Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilma ya rabbal alamin. Pada malam ini kita masuk kepada tajuk Riwayatul Aba' Anil Abna, iaitu riwayat ayah daripada anak. Dalam tajuk minggu lepas, Riwayatul Akabir Anil Asagir. Ini riwayat orang-orang yang lebih tua daripada orang-orang yang lebih tua itu meriwayatkan daripada orang-orang yang lebih muda. Kemudian malam ini secara khusus lagi riwayat anak, ayah menerima hadis daripada anak. Definisi dia, terdapat dalam sanad hadis seorang bapa meriwayatkan daripada anaknya. Jadi hak biasanya anak itulah ia belajar daripada ayah dia. Tetapi ada juga keadaan di mana seorang ayah itu meriwayatkan hadis daripada anaknya. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib daripada anaknya Al-Fadl bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salataini bi Musdalifah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan, menghimpunkan dua sembahyang di Musdalifah. Ini ketika Hajatul Wada' itu. Ini satu contoh. Abbas meriwayatkan daripada Fadl ni ada contoh di kalangan sahabat lah. Sebab dua beranak ni sahabat Nabi dan dengan Nabi. Abbas tu saudara Nabi, Fadl tu sepupu Nabi. Cerita pada ketika haji tu Nabi naik unta dengan dia. Dengan Fadl ni lah. Ini contoh yang berlaku, yakni periwayatan ayah daripada anak di kalangan tabi'in. Ada satu lagi contoh periwayatan ayah daripada anaknya di kalangan tabi'in, iaitu riwayat Wa'il daripada anaknya Bakar bin Wa'il, iaitu sebanyak 8 hadis. Itu di kalangan tabi'in, riwayat Wa'il daripada anaknya Bakr ibnu Wa'il sebanyak 8 hadis. Antaranya ialah hadis Wa'il daripada Bakar, yakni anak dia, daripada Zuhri, daripada Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyah bisawiqin wa tamrin. Antaranya hadis riwayat Wa'il daripada Bakar, daripada Zuhri, daripada Anas. Jadi Wa'il itu ayah, riwayat daripada anak dia Bakar. Itu Nabi SAW mengadakan walimah ala Safiyah, ketika berkahwin dengan Safiyah itu sawit dan tamak. Sawit ni apa? Koleh lah, koleh. Dia campur belakang, mana ada lah. Iaitu tamar, gandum, keju dah. Jadi gaul tu masuk campur jadi. Mana di sini menunjukkan bahawa walimah Nabi ni ada dalam bentuk yang mewah, dah. Ada dalam bentuk sederhana. Mana yang kalau kita waktu nantu jamu laksa tak apalah, jangan kita pakai kita nak jamu laksa.
Jadi tak apa, walimah ni sederhana, tak apa, tidak kata makan besar, asal ada jamuan, bagi meraihkan orang baru. Tapi kalau kata takdir lah, dah. Natu tu kambing, lembu dah. Kita ni tu sambungnya laksa, hati pula. Tu masalah lain pula lah. Ini contoh hadis riwayat ayah daripada anaknya. Kemudian satu tabaqah lagi, iaitu riwayat Abu Umar Hafs bin Umar Ad-Dawri Al-Mukri daripada anaknya Abu Ja'far bin Muhammad bin Hafs. Itu sebanyak 16 hadis atau lebih lagi. Ini beberapa contoh. Riwayat daripada Abu Umar, yakni Hafs bin Umar Ad-Dawri Al-Mukri daripada anak dia, yakni Abu Ja'far bin Muhammad. Abu Ja'far Muhammad bin Hafs. Jadi ayah tu nama Hafs. Dia ambil riwayat daripada anak dia, yakni Muhammad. Sekali lagi lah, riwayat Hafs daripada Umar Ad-Dawri Al-Mukri daripada anak dia, iaitu Muhammad bin Hafs, sebanyak 16 hadis. Jadi faedah mengetahui riwayatul aba anil abna ini supaya tidak menganggap berlaku pertukaran dan kesilapan dalam sanad. Mana kemungkinan kepada orang yang baru-baru mengaji hadis ni ataupun tidak faham cara ulama hadis ni, dia akan kata ini sanad makhluk. Moga dia mengaji hadis makhluk, ya. Mana hadis ia dipusing, ya. Kalau anak kata ayah, ayah kata anak, jadi dia kata ni hadis ni makhluk, dhaif. Padahal dia kata ni ayah, okey, ayah ambil riwayat daripada anak. Ada juga kalanya juga ayah ambil riwayat daripada anak. Supaya tidak menganggap berlaku pertukaran dan kesilapan dalam sanad, kerana pada prinsipnya anak meriwayatkan daripada bapa. Patutlah biasanya ayah tu kena mengajarkan anak dia. Bentuk periwayatan ini dan juga bentuk periwayatan Al-Akabir Anil Asagir, tajuk minggu lepas, menunjukkan kerendahan diri ulama dalam mengambil ilmu daripada sesiapa sahaja, walaupun lebih rendah daripada mereka dari segi kedudukan dan umur. Jadi walaupun itu anak dia, seorang ayah, dia tetap menerima hadis yang diriwayatkan oleh anak dia, walaupun dia tinggi kedudukan. Seperti mana ada guru mengambil riwayat daripada murid dia. Jadi hal ini termasuk di bawah riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Cuma ni khusus lagi lah, khusus dengan ayah ambil daripada anak. Kitab-kitab yang masyhur antaranya Riwayatul Aba Anil Abna oleh Khatib Al-Baghdadi. Kemudian tajuk berikut Riwayatul Abna Anil Aba, iaitu riwayat anak-anak daripada ayah. Definisi terdapat di dalam sanad hadis seorang anak meriwayatkan daripada bapanya sahaja atau daripada bapanya, daripada datuknya. Jadi apa perlu kita tahu ni? Moga kalau ikut asalnya anak ambil daripada ayah. Jadi apa perlu kita mari satu bab khusus ni? Jawapan dia, bahagiannya yang paling penting, bahagian periwayatan ini yang paling penting ialah yang tidak disebutkan nama bapa atau datuk. Macam an abihi an jaddihi, an abihi an jaddihi. Jadi balik dhamir itu kepada siapa? Mana riwayat daripada ayahnya, daripada datuknya. Itu contoh dia. Kerana
Mana bila tidak disebutkan nama bapa atau datuk, kerana ia memerlukan kepada kajian untuk mengetahuinya, nak pastikan nya tu balik siapa dia, dhamir tu an abihi, hi tu balik siapa, an jaddihi, hi tu siapa dia datuk. Dia ada datuk a'la, ada datuk adna. Kalau datuk a'la ni mana tu taknya atas, bahagian-bahagiannya ada dua. Yang pertama, periwayatan anak daripada bapanya sahaja, iaitu tanpa meriwayatkan daripada datuk. Ini banyaklah. Macam dalam Muslim banyak kita jumpa an Abdullah ibn Numair an abihi. Itu biasa ya. Kalau kita jumpa. Mana kalau setakat daripada ayah dan daripada seorang perawi itu daripada ayah dia tu memang biasa. Tapi hak ni hak istimewa ni daripada ayah dia, daripada datuknya. Contohnya seperti riwayat Abul Musyarrah daripada bapanya. Nombor bawah tu terdapat perbezaan pendapat tentang nama bapanya. Yang paling masyhur Usamah bin Malik. Usamah bin Malik. Cuma berkenaan dengan Abu Musyarrah itu, dalam sanak-sanak hadis kita akan jumpa hanya dalam bentuk Abul Asyarah saja sebagai kunyah. Kalau nak cari nama dia tak ada. Kemudian Abu Musyarrah ni daripada bapa dia tu dah. Mana dia tu sendiri tidak disebutkan nama, yang disebut kunyah saja. Lepas tu nama ayah dia tu tak ada. Mana tidak disebutkan bin. Abu Musyarrah bin siapa tak ada sebut. Sebab itulah berlaku perbezaan pendapat berhubung dengan nama ayah dia. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain ada sebut Usamah ibnu Malik. Yang kedua, pada bahagian yang kedua, iaitu periwayatan seorang perawi daripada bapanya, daripada datuknya, atau daripada bapanya, daripada datuknya dan sehingga ke atas. Contohnya seperti riwayat Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya, an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Hak ni banyak. Nota bawah tu nasab keturunan Amr adalah sebagaimana berikut. Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin, tinggal ada bin, lepas Abdullah ada bin Amr bin Al-As. Datuk beliau ialah Muhammad. Mana kata sini Amr bin Shu'aib bin Muhammad. Mana Muhammad tu datuk dia. Muhammad tu datuk dia. Tetapi berdasarkan kepada penelitian dan kajian ulama, yang ini berdasarkan kepada tatabbu dan istiqra, istilah dia istiqra. Kata ganti nama pada datuknya, nya tu balik siapa? Itu merujuk kepada Shu'aib. Mana an Abdullah an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi itu, jaddihi itu dah, hi itu yakni datuk kepada Shu'aib. Oleh itu maksud datuknya ialah Abdullah bin Amr, salah seorang daripada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal, Abadilah, dia 4, Al-Abadilah Al-Arba'ah. Mana di sini Datuk Al-A'la lah. Mana kalau kata Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, satu jalan lagi kita kata datuk tu mana Datuk Al-A'la, datuk tinggi.
Mana tanya dia, bukan kata datuk dia. Jadi riwayat Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya ni banyak. Di sini dalam kitab Manhajun Nahdi oleh Dr. Nuruddin Itrin, dia sebut hadis-hadis dalam dengan sanad ini banyak ya kedudukannya hasan. Kebanyakannya itu berhubung dengan fiqh, dengan sanad yang baik dalam Musnad Ahmad bin Hanbal dan dalam Sunan Arba'ah. Kemudian berkenaan dengan sanad dari Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddi ini, dia menjadi khilaf yang besar di kalangan ulama hadis. Setengah tu pula kata sebenarnya ini tidak ittisal, sebab dia terima tu secara wijadah, surat. Dia jumpa surat datuk dia. Tetapi pendapat yang terpilih di kalangan ulama hadis yang diguna pakai, jadi mereka berhujah juga dengan riwayat Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dengan syarat sanad kepada Ammar tu sahih. Mana sanad bawah tu ia kena sahih dulu. Kemudian masalah daripada Ammar bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya itu tarah hadis dia hasan, walaupun tidak sampai sahih tapi hasan. Mana kalau hasan pun dia boleh buat hujah juga. Kata Imam Bukhari, saya melihat Imam Ahmad bin Hanbal, Ali ibn al-Madini, Abu Ubaid dan kebanyakan ashab kita berhujah dengan hadis Ammar bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya. Tak ada seorang pun dia tinggal. Mana pakar berapa lah hadis ni. Lepas tu kalau orang kemudian daripada mereka ni, tokoh-tokoh besar ni tak sedih, siapa dia mereka tu? Manin nasu ba'dahu, selepas mereka tu siapa dia? Mana kalau mereka tu tak saya berhujah dengan riwayat Ammar bin Shu'aib dah, daripada ayahnya, datuk dia, daripada datuknya. Jadi siapa dia tu? Mereka tu nak lawan keputusan orang-orang besar ni dalam bab sanad. Itu satu contoh. Satu contoh lagi, riwayat Bahs bin Hakim. Dulu kita jumpa dah ni, sanad ni ada dalam bab hadis hasan dulu. Riwayat Bahs bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah al-Kushairi, daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi hak ni sanad ni boleh didapati dengan banyaknya dalam Musnad Ahmad. Dan sebahagian daripada hadisnya itu hadis Bahs bin Hakim ni daripada ayahnya, daripada datuknya, boleh jumpa dalam Sunan Arba'ah. Jadi dalam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Dan ada juga diriwayatkan oleh Bukhari hadis Bahs ini daripada ayahnya, daripada datuknya, tapi secara mu'allaq. Mana Imam Bukhari tidak riwayat secara musnadah. Mana dia riwayat secara mu'allaq tu maknanya dia tidak riwayat secara musnadah. Mana secara musnadah ni lengkap dengan sanad. Riwayat dengan mu'allaq ni mana dia potong sanad. Jadi sebab apa dia hanya meriwayatkan dengan mu'allaq? Sebab tidak cukup syarat dia. Tidak cukup syarat dia. Kemudian contoh satu lagi, ni dalam Tirmizi, Katsir ibnu Abdillah ibni Amr ibni Auf al-Muzani an abihi Abdullah an jaddi Amr. Imam Tirmizi ada riwayat dengan sanad ni, Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-Muzani, daripada ayahnya, daripada datuknya itu sebanyak 5 hadis. Imam Tirmizi memberi keputusan sebagai hasan kerana ada sokongan daripada riwayat lain lah.
Tetapi kebaikan riwayat Kasir bin Abdullah daripada ayahnya, daripada datuknya itu dhaif di sisi kebaikan ulama hadis. Setengah tu kata tak boleh terima riwayat dia, setengah tu pula kata romahu, ada masalah dia ni, dituduh berdusta. Kemudian faedah. Antara faedahnya ialah pertama, mengkaji dan menyelidik bagi mengetahui nama bapa atau datuk bila tidak dijelaskan dengan nyata. Maknanya kalau dalam sanad tersebut an abihi an jaddi, jadi kita pun mulalah cari kitab tu, cari kitab ni, mula balik. Maknanya bila dalam satu sanad tu sebut an abihi an jaddihi, jadi kita nak tahu siapa dia, maka kita tengok syarah hadis. Kalau syarah hadis tak sebut, kita terpaksa buka kitab rijal. Bawah kata Ammar bin Shu'aib ni, mana kita kena cari dalam kitab rijal. Kitab rijal menjelaskan perkara ni. Antaranya Tahzibul Tahzib ataupun Tahzibul Kamal, ataupun Syiar A'lam Nubala. Kita akan jumpa lah. Di situ ada dia bicara. Sebab kitab-kitab besar ni dia akan sebut perawi ni ambil riwayat daripada dia siapa, siapa dia pula yang ambil riwayat daripada dia. Jadi mana itu mendorong kita, memaksa kita buka kitab rijal. Sebab kitab rijal ni kadang-kadang kita nak baca saja, tak buat ada gapo. Jadi kalau ada masalah lagu ni terpaksa kita rujuk. Kemudian bila bagi seorang penyelidik pula, bila dia jumpa sama masalah ni, maka itu akan mendorong dia buat kitab khusus. Kitab khusus. Mana dia kutip-kutip, mana ni riwayat Ammar bin Shu'aib an abihi an jaddi. Jadi dia pun ilmu setepak. Bila dia cari tu, dia jumpa, dia salin. Mana dia lepas pada tu dia boleh buat satu risalah khusus, satu juzuk pula. Macam contoh, mana dalam ulama buat satu kajian ni, dia boleh buat tubik pula. Contoh dia kata, dia boleh himpun sahabat-sahabat yang telah ditukar nama dia oleh Nabi. Mana bila dia baca dah, tengok buku dalam Sunan Sittah, dalam kitab Musnad, dia jumpa. Jadi dia jumpa sesuatu, dia salin sekali. Jadi kepada orang ngaji hadis ni, dia kena lihat lah. Pada dia jumpa benda pelik tu, dia kena salin sekali. Kemudian dia boleh rujuk pula. Jadi bila banyak tu, dia boleh susun satu risalah suku pula. Yang kedua, menjelaskan siapakah yang dimaksudkan dengan datuk. Adakah itu datuk kepada anak atau datuk kepada bapa. Yang ni kita dapat pastikan ini jadul a'la ke ataupun jadul hakiki. Datuk sebenar ke ataupun datuk a'la, tinggi, ataupun tanya dia. Kitab-kitab yang paling masyhur, Riwayatul Abna an Abaihim oleh Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id Al-Wa'ili, Juz'u Man Rawa an Abihi an Jaddi oleh Ibnu Abi Khaisamah, Kitabul Wahsh Al-Mu'lim fi Man Rawa an Abihi an Jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karangan Al-Hafiz Al-Ala'i. Mana ulama boleh tulis risalah secara usul lagu ni setelah mana dia balik lah, kaji. Kemudian Al-Mudabbaj wa Riwayatul Aqran. Mudabbaj ni tu ada. Dari segi bahasa, Al-Aqran dulu jamak bagi qarin, dengan makna orang yang sentiasa, orang yang sentiasa mendampingi teman itu, qarin. Kita kan ada juga ke qarin syaitan qarin. Mana apa
sekali dengan kita lah. Makna tidak tinggal kita, ada semacam. Jadi qari itu makna yang mendampingi teman dia. Berakat, dah berakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamusul Muhit, Al-Faiduz Zabadi. Istilah pula perawi-perawi yang hampir sama dari segi umur dan sanak itu panggil akran. Mana orang yang sesama. Jadi akran ni dia orang sesama, orang yang sama dari segi umur sanak ni, mana sama tabaqah sanak. Jadi biasa akran ni dia seperti kita ada sebut nama, dia ada buah badi, mana nak mengatasi guru dia. Macam contoh antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq, orang panggil Jarul Akran tu, mana orang sesama mentajrihkan orang sesama dia juga. Jadi bagi setengah ulama tidak muktabar. Jarul Akran ni tidak muktabar. Maknanya Imam Malik tajrih Ibnu Ishaq itu dikatakan tidak muktabar. Tapi kalau kita tengok dari segi kaedahnya, Imam Malik itu memanglah orang yang dipegang kata-kata dia itu dalam tajrih. Ibnu Ishaq tidaklah betul. Maknanya Imam Malik ini di antara apa? Mayu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil. Orang yang keputusan dia tu pada perawi dari segi jarh wa ta'dil dipegang. Jadi dia ahli dia, mana dia layak lah. Tapi kalau secara umumnya Jarul Akran ni dia tidak dipakai. Sebab apa? Sebab tidak sunyi daripada munafasah badi. Badi itu mungkin nak mengatasi ataupun nak jatuh, ada juga. Definisi riwayat Al-Quran. Mudabbas tu ada. Ada depan. Boleh juga. Dia tak tinggal. Oh ada. Okey. Tapi kalau dia kena sebut Al-Quran dulu baru mudabbas ya. Kerana mudabbas tu istimewa lagi. Tu bau apa? Bau lugawi dia, luah dia. Definisi riwayatul Aqran, salah seorang qari yang meriwayatkan daripada seorang lagi. Mana orang sesama ada riwayat daripada orang sesama dengan dia. Seperti riwayat Sulaiman At-Taimi daripada Mis'ar bin Kidam. Mereka berdua adalah qari. Mana orang yang sesama, sama umur, sama tabaqah. Tetapi tidak diketahui Mis'ar ada meriwayatkan daripada At-Taimi, Sulaiman At-Taimi. Mana Sulaiman At-Taimi memang ada riwayat daripada Mis'ar, tapi Mis'ar riwayat daripada Taimi tidak. Itu panggil riwayatul Aqran. Tetapi kalau apa? Katalah Sulaiman riwayat daripada Mis'ar. Mis'ar ni pula riwayat daripada Sulaiman, maka itu panggil mudabbas. Tapi berkenaan dengan Mis'ar ambil riwayat daripada Taimi tak ada pula. Tidak diketahui. Tidak dapat dibuktikan. Definisi al-mudabbaj dari segi bahasa, kata nama objek daripada tadbij dengan makna menghiaskan. Tadbij itu berasal daripada perkataan dibajatal wajh, iaitu dua belah pipi. Mana pipi kanan, pipi kiri, dibajah dipanggil, dibajah. Seolah-olah dinamakan al-mudabbaj kerana persamaan antara suatu antara perawi dengan orang yang diriwayatkan daripadanya, sebagaimana persamaan pada dua pipi. Dia kalau asalnya kalau putih ni, dia putih kat ni ke? Dia atau putih sebelah. Mana itu ada makna sama. Mana kalau dia riwayat daripada saya, maka saya pun riwayat daripada dia juga. Istilah dia dua orang qari yang saling meriwayatkan hadis antara satu sama lain.
Jadi diambil daripada perkataan dibaj, ataupun dibajah. Dibajah ni kadang-kadang kita buka kitab tu dia kata dibajah, maknanya mukaddimah. Mukaddimah. Permulaan. Tapi mudabbas ni lain pula makna. Jadi dua orang yang sezaman yang saling meriwayatkan. Contoh al-mudabbaj, yang ini berlaku saling meriwayat ini di kalangan sahabat, pada sahabat riwayat Aisyah daripada Abu Hurairah dan riwayat Abu Hurairah daripada Aisyah. Maknanya saling tukar riwayat. Di kalangan tabi'in, riwayat Zuhri daripada Umar Ibnu Abdul Aziz dan riwayat Umar Ibnu Abdul Aziz daripada Zuhri. Pada tabi'in, riwayat Malik daripada Auza'i dan riwayat Auza'i daripada Malik. Dia saling bertukar-tukar riwayat. Kalau sebelah pihak saja itu panggil riwayatul aqran. Jadi dia pengarah letak mudabbas dulu ni, walaupun dia bahas kemudian, itu untuk menyatakan hak lebih utamanya, comelnya mudabbas ni lah. Sebab kalau kata sebelah pihak saja ambil hadis, dia macam nampak balik macam tak saya ambil. Kamu ada murid saya dah, okay, saya nak ambil pula riwayat daripada kamu. Jadi takut berlaku lagu. Tapi kalau masing-masing riwayat tu, makna masing-masing mengakui kelebihan yang ada pada orang lain. Faedah, perlu kita tahu antara faedahnya supaya tidak disangka terdapat penambahan perawi pada sanad. Takut-takut kita baca dalam satu hadis itu ni dak an Aisyah an Abi Hurairah. Mana stop kita kata. Jadi kita kata tokailah ada sahabat riwayat daripada sahabat. Boleh jadi salah ni. Boleh jadi ada ditambah sebut, mungkin keliru. Dia nak tulis Aisyah, tiba-tiba dia tulis Abu Hurairah. Jadi bila kita tahu bahawa ada juga periwayatan Aisyah daripada Abu Hurairah, Abu Hurairah daripada Aisyah, maka kita kata memang ada lagu ni, tidak menjadi masalah. Nota 289, supaya tidak disangka terdapat penambahan perawi pada sanad, kerana pada asalnya seorang perawi itu meriwayatkan hadis daripada syekhnya, daripada orang atas lagi. Apabila dia meriwayatkan daripada qarib, yakni orang yang sezaman sama umurnya dia, boleh jadi orang yang tidak mempelajari ilmu ini akan menyangka sebutan qarib pada sebutan sore lagi dalam sanad merupakan tambahan yang dibuat oleh penyalin, tukar cetak. Jadi kita anggap ini salah, padahal betul dah. Betul dengan lagu ni. Yang kedua, supaya tidak disangka lafazan tukar dengan lafaz waw. Maknanya bila kita tengok an Aisyah, an Aisyah tak an Abi Hurairah, kita kata sepatutnya hadis ni riwayat musnad dua orang sahabat. Satu hadis Abu Hurairah, satu hadis Aisyah. Kita anggap bahawa an tu kita anggap sebenarnya waw. Jadi sebenarnya hak betul anda betul. Jadi kadang-kadang kita rasa kita pandai dah. Jadi kita kata ni mesti wow ni, dah. Hadis ni ramai perawi. Kita kata ni Abu Hurairah jadi syahid kepada hadis. Hadis Abu Hurairah syahid kepada hadis Aisyah. Padahal Aisyah ambil, Abu Hurairah ambil daripada Aisyah. Nota bawah, supaya pendengar atau pembaca tidak menganggap sanad ini pada asal periwayatannya adalah haddatsana fulan wa fulan. Si fulan dan si fulan telah meriwayatkan kepada kami. Kemudian dia melakukan kesalahan dengan menyebutkan haddatsana fulan an fulan. Si fulan telah meriwayatkan daripada kami, daripada si fulan. Maknanya memang betul lagu ni dah. Mana betul dengan an, bukan kata wow.
kitab-kitab yang terkenal Al-Mudabbaj oleh Ad-Daruqutni, yang kedua Riwayatul Aqran oleh Abu Shaykh Al-Asfahani. Kemudian As-Sabiq wal-Lahid, mana yang dahulu kemudian yang mengiringi. Definisi dari segi bahasa, As-Sabiq ialah kata nama pelaku bagi As-Sabiq, iaitu yang mendahului. Al-Lahid pula kata nama pelaku bagi Al-Lahaq, iaitu yang terkemudian. Kita pergi kubur kan, dah. Wa inna insya'allah bikum lahiqun. Itu ni akan lahikun kamu, akan mengikuti kamu mari kemudian. Pergi juga tapi lambat, tak tahu bila lagi. As-sabiqun tu hak mendahului lah. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Kalau dalam tafsir dipanggil sibak. Siyak sibak. Siyak tu keseluruhan, sibak tu ayat depan, lihat hak kemudian. Jadi keseluruhan itu dia panggil siyak. Siyak sibak. Maksudnya ialah perawi yang dahulu meninggal dunia dan perawi yang lewat meninggal dunia. Sabit di sini apa? Mati dulu, mati kemudian. Sifat lahir ni dia dalam banyak ilmu dia pakai istilah ni jugalah, macam dalam surah pun dia ada juga ada tambahan tu di awal huruf, ada tambahan di akhir huruf. Dari segi istilah, dua orang perawi yang sama-sama meriwayatkan daripada seorang syekh dan jarak kematian mereka berdua sangat jauh. Maknanya masing-masing itu mempunyai guru yang sama. Cuma hal ini mati awal, hal ini mati kemudian. Contoh kita kata, masa guru ni mengajar, masa guru ni mengajar, kata guru tu umur pertengah 40. Guru tak main ngaji ni sore tu umur 80. Wah, anak murid ni sore lagi umur 20 tahun. Jadi apa? Kalau kita kata macam mana orang ni ambil juga riwayat daripada ni. Dah sama-sama anak murid. Orang ni mati. Orang ni mati awal, orang ni mati kemudian kita dah. Tak pernah sabar ni. Jadi kalau kita tengok sebenarnya tengok pada umur hak mati kemudian tu. Lepas tu pada ketika mana guru tu mengajar, jadi benda tu kena sabar. Tidak kata mustahil. Contohnya Muhammad bin Ishaq As-Sarraj. Contoh. Mana guru ni? Muhammad bin Ishaq As-Sarraj ni nama guru. Dilahirkan pada tahun 216 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 313 pada usia 97 tahun. Al-Bukhari dan Al-Khaffaf sama-sama meriwayatkan daripadanya. Mana ni Tugu Bukhari dan juga Tugu Al-Khaffaf. Namun jarak kematian antara Al-Bukhari dan Al-Khaffaf ialah 137 tahun atau lebih lagi. Berapa lagu tu? Al-Bukhari meninggal dunia pada tahun 250 Hijrah dan Abu Husain Ahmad bin Muhammad Al-Khaffaf An-Nasaburi pada tahun 393. Ada juga dikatakan pada tahun 394 dan 395. Macam ni lah. Contoh kata kita mengajar ni, dia kita mengajar, ayah dia dulu kita mengajar, tu dia pun mengajar. Cucu dia pun kita mengajar. Tak, kita dah mengajar. Mengajar ayah dia, mengajar tu, anak dia tu dulu.
Yang kedua, guru pula ni Imam Malik guru. Az-Zuhri dan Ahmad bin Ismail As-Sahmi sama-sama meriwayatkan hadis daripada Malik. Pada Malik itu sebenarnya itu guru Zuhri. Tapi ada juga Zuhri ambil riwayat daripada Malik. Jarak di antara kematian mereka berdua ialah 135 tahun, kerana Az-Zuhri meninggal dunia pada tahun 124 Hijrah dan As-Sahmi meninggal dunia pada tahun 259 Hijrah. Uraiannya, Az-Zuhri lebih tua daripada Malik kerana beliau salah seorang tabi'in dan Malik adalah tabi'in. Riwayat Az-Zuhri daripada Malik termasuk dalam Riwayatul Akabir Anil Asghari. Ia balik situ juga. Mana kalau Zuhri itu ambil riwayat daripada Malik, sedangkan Zuhri itu guru, ini termasuk dalam riwayat Akabir Anil Asghari. Dalam masa yang sama, As-Sahmi itu lebih muda daripada Malik. Tambah pula As-Sahmi diberikan umur yang panjang sehingga sampai 100 tahun. 100 tahun. Jelasnya perawi As-Sabiq ialah Zuhri yang juga merupakan guru kepada Malik. Perawi Lahik pula ialah As-Sahmi yang merupakan murid kepada Malik dan beliau seorang yang panjang umur. Jadi dalam bab ni juga kadang-kadang ada masuk Riwayatul Akabir Anil Asghari. Jadi sini bukan bermakna dia dalam majlis yang sama. Tidak semestinya. Tak semestinya lah. Tidak semestinya. Dah bukan hadis yang sama lah. Kau boleh jadi dengan hadis yang sama. Maknanya dia mungkin dengar daripada Malik tu hadis yang sama. Mungkin Malik cerita. Boleh jadi. Tapi asal mana-mana riwayat. Mana bagi membuktikan bahawa berguru tidak semestinya di majlis yang sama, tahun yang sama atau pada yang sama. Faedah. Yang pertama, berpuas hati dengan memperolehi kemanisan sanad yang tinggi. Mana kadang-kadang mungkin dia dalam majlis yang sama. Yang kedua, supaya tidak disangka sanad perawi al-Lahik itu terputus. Jadi kita kata tak pernah siapa. Ni Zuhri ambil daripada Malik, tiba-tiba ni pun ambil juga daripada Malik. Jadi sebenarnya memang sempat. Kitab-kitab yang masyhur, kitab As-Sabiq Al-Lahik oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian fasa kedua mengenai para perawi. Fasa yang pertama ni cara periwayatan, kesenian sanad. Hal ini tentang perawi itu sendiri. Sama ada sahabat ke tabi'in ke, patut berkenaan dengan ada adik-beradik yang sama-sama memberi keluarga hadis. Jadi di bawah fasal ni ada 21 tajuk berkenaan dengan ma'rifatul ruwah, mengenali perawi, pelbagai bentuk perawi ni. Mengenali sahabat, mengenali tabi'in, mengenali saudara, ma'rifatul ikhwah wa akhawat, seperti anak beranak siri, mengenali al-muttafiq dan al-muftarid, mengenali al-mu'talif wal-mukhtalif, al-mutasyabih, al-muhmal, mengenali al-mubahamat, mengenali al-wuhdan, mengenali orang yang disebutkan dengan beberapa nama atau sifat yang berlainan, mengenali al-mufradat, yakni yang tunggal pada nama-nama, kunyah dan gelaran. Mana dia seorang nama ni. Mengenali perawi-perawi yang terkenal dengan kunyah. Macam tadi, Abu Musyarah tadi. Dia dikenali dengan kunyah, nama dia tu tak jumpa. Mengenali gelaran. Oh, panggil apa dia? Al-A'raj ke, Hundal ke, A'mash,
mengenali perawi-perawi yang dinisbahkan bukan kepada bapa mereka. Mana sebenarnya hak kata Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj itu Jurayj itu bukan ayah dia, tapi datuk dia. Abdul Malik bin apa? Tak lagi macam ni. Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu datuk dia. Nisbah-nisbah yang tidak mengikut zahirnya. Macam dalam perawi itu Abdalu, yang sesat. Dia bukan sesat dari jalan hidayah, dia sesat jalan. Bukan sesat daripada hidayah, sesat jalan. Mengenali tarikh-tarikh perawi, tahun dia wafat. Mengenali perawi thiqah yang ikhtilaf, yang celaru di akhir umur dia. Mengenali tawakat ulama dan para perawi. Mengenali perawi-perawi dan ulama dari kalangan maula-maula, mana hamba bebas. Mengenali perawi-perawi thiqah dan dhaif. Mengenali tanah air dan negeri perawi. Kata Al-Misri dah, Al-Madani, siapa dia, syarat dia, apa semua nak menisbahkan kepada sesuatu tempat itu, apa syarat dia. Yang pertama, mengenali sahabat. Ada benar-benar sahabat dulu, nombor satu, penjaga wahyu. Definisi dari sudut bahasa as-sahabah, pada bahasa adalah kata dasar dengan erti as-suhbah, iaitu persahabatan. Bahasa Arab juga. Kita nak kata apa? Sai. Sai ini dia ada badi juga, ada badi tu. Teman. Kawan, perkawanan. Payah nak tulis masdar tu. Kawan. Bersahabat lah. Ya apa? Ya masalah bahasa dia. Kalau dia jadi bahasa kita dah, bahasa asal tu jadi bahasa kita. Tak bicara, tak bicara, memang kita faham gitu. Celak putih mata, patut kita faham sahabat. Dan daripadanya terbit perkataan as-sahabi dan as-sahib, dan dijamakkan dengan ashab, malah plural dia tu ashab ataupun sahib. Penggunaan as-sahabah lebih banyak dengan makna al-ashab. Jadi sahabat tu menunjukkan kepada ramai lah, sahabat yang ramai, ashab. Bahasa Melayu kita ada mendampingi, tapi tak sebut pula pendamping, tak lagi. Dari sudut istilah, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW sebagai seorang Muslim dan meninggal dalam keadaan beriman, walaupun keislamannya itu diselangi dengan kemurtadan, mengikut pendapat yang paling sahih. Maknanya yang dikatakan sahabat ni, dia dengan Nabi dalam keadaan dia beriman, dia mati pula betul juga. Tapi kalau dia beriman, dia sesama dengan Nabi, beriman dengan Nabi setelah Nabi beriman dengan Nabi semasa Nabi ada, cuma tak ada jumpa dengan Nabi, dia tidak panggil sahabat. Dia masih lagi tabi'in. Macam Uwais Al-Qarni itu, dia tidak sahabat, sebab dia tak ada jumpa dengan Nabi. Jadi syarat dia kena Islam masa jumpa dengan Nabi dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Kemudian kalau berlaku murtad, celah-celah tu dah, kemudian dia beriman balik, tetap sebagai sahabat juga. Lepas tu masalah khilaf ni macam-macam pula, kita tak berkenaan tarikh sahabat ni. Ada kata dia kena lama pula berdamping dengan Nabi,
Jadi kalau tengok pada takrif ni, itu tidak disyaratkan. Jadi takrif ni adalah takrif yang dipersetujui oleh Hafiz Ibnu Hajar. Ayat ini kata Hafiz Ibnu Hajar, as-sahabi man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Orang yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Bapa tak kata mati dah kalau beriman. Bagaimana? Dia beriman. Dalam kita ni sebagai seorang Muslim dan meninggal dunia dalam keadaan beriman, mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Bapak tak kata wa mata 'ala al-iman. Mudah-mudah ya. Mudah-mudah ya. Dalam Quran kata apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Quran kata lagu tu muslim. Saya jawab. Jawapan yang kedua, iman dan Islam ni bagi tulah ya. Bagi tulah. Iza tahada tafarraqa, iza tafarraqa ittahada. Iza tafarraqa ittahada. Mana bila Islam dan iman tu disebut berasing. Jadi makna dia sama, ittahada. Mana dalam hadis ni sebut Islam, dalam hadis soal lagi sebut iman. Sebenarnya hakikat tu ittahada, sama. Tapi kalau izat tahada bila sebut sekali setempat, tafarraqa, maka makna dia berbeza-beza. Mana macam dalam hadis Jibril kan, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Jadi bila sebut sekali dalam satu hadis, berarti makna dia tu berlainan. Makna dia tu tak serupa. Tetapi kalau macam hadis bunyan Islam, dah sebut Islam aja berarti mukmin, iman pun termasuk juga situ. Jadi di sini sebut Islam kau mukmin kau serupa je. Cuma kalau kata Islam ni makna kita orang-orang kita nak hukum atas dia tu, dah iman tu kita tak boleh nak hukum iman, benda dalam hati. Jadi hak kata mati dalam Islam tu sebab kita boleh tahu. Sebab dia ni kita ketahui dia, lagu ni lah dia mai semaya ke apa, Islam. Mana bukti keislaman dia tu kita tak dapat tahu. Tapi bukti dia beriman tu kita tak boleh tahu. Boleh macam orang munafik. Orang munafik dia kata dia Islam tapi dalam hati tidak. Jadi kita boleh cek orang itu Islam tapi orang itu beriman, kita boleh ukur berdasarkan kepada keislaman dia. Mana perbuatan zahir, iman ni perbuatan batin. Jadi hak ni mata ala Islam ni makna pada perkiraan orang hak tengok dia mati tu memang dia mati sebagai orang Islam. Dapat dibuktikan. Kemudian kepentingan dan faedah mengenali sahabat. Mengenali sahabat merupakan ilmu yang sangat penting dan banyak faedah. Antara faedahnya ialah dapat membezakan hadis muttasil dan hadis mursal. Jadi pada itu hadis muttasil maknanya sambung sanad daripada tabi'in, daripada sahabat, daripada Nabi. Maksudnya sanad itu muttasil. Tapi kalau dalam satu sanad tu dah kita kata ni sahabat, kita kata ni sahabat, atau dari contoh kata dari Sa'id ibn Musayyib Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata Sa'id ibn Musayyib ni daripada Nabi. Jadi kalau daripada Nabi mestilah sahabat. Padahal kalau kita tidak mengetahui bab sahabat ni siapa dia, tapi ni siapa, maka kita terkeliru tadi dah, tersalah.
Sebenarnya Sa'id ibn al-Musayyib itu tabi'i. Mana bila kata tabi'i daripada Nabi, itu tidak mutasil, itu sanad yang mursal. Jadi kita dapat cek lah, dengan kita tahu ni sahabat hadis ni adalah diriwayatkan dengan ada sahabat dalam sanad dia, maka itu mutasil. Kalau tidak disebutkan sahabat, maka itu hadis mursal. Bagaimana diketahui persahabatan seseorang sahabat? Mana nak membuktikan seorang itu sahabat macam mana? Di sini ada 5. Ada 5 kaedah dhawabit. 5 kaedah kriteria untuk mengetahui seseorang itu sahabat ataupun tidak. Yang pertama, at-tawatur. Tawatur ni memang maklum lah. Mutawatir sudah diwarisi turun temurun lagi bahawa ini sahabat. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan sahabat lain yang dijamin syurga, maklum dah. Ibnu Mas'ud siapa, maklum dah sahabat. Itu secara mutawatir dah. Yang kedua, kemasyhuran seperti Dimam bin Tha'labah, Mukasyah bin Mihsan. Ini masyhur dah, mana orang tahu belakang. Yang ketiga, pemberitahuan oleh sahabat. Macam sahabat tu kata, saya bersama dengan saya ni pergi jumpa Nabi. Dah. Maknanya sahabat hal ni kita tahu dah nama sahabat. Hal ni sebelum jumpa hadis ni kita tak tahu dia sahabat atau tidak. Macam so kata si fulan ni, kita tengok dari sana, ni siapa dia, sahabat atau tidak. Kita cari jumpa satu hadis sebut dia dan dengan seorang satu lagi bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi, sahabat. Maknanya ada dinyatakan oleh salah seorang sahabat bahawa dia sahabat. Mana sahabat menegaskan bahawa saya tu memang sahabat Nabi. Jadi sahabat sini sahabat Nabi lah. Yang keempat, pemberitahuan yang dipercayai oleh tabi'i. Mana tabi'i ini kita percaya dia. Dia kata perawi ini memang sahabat Nabi. Yang kelima, pengakuan seorang yang adil bahawa dia seorang sahabat dan dakwanya itu tidak mustahil, ada munasabah. Mana kalau kita jumpa dalam hadis dah, dia kata dia sahabat. Lepas tu kita tengok apa munasabah ni. Munasabah tu kita tengok waktu dia hidup tu ada. Waktu Nabi hidup. Mana ada munasabah. Mana kalau tengok yang dikatakan dakwah yang tidak mustahil itu maknanya dia yang mengaku dia sahabat ni, mana kita jumpa dalam satu asal bahawa dia jumpa dengan Nabi. Mana dalam keadaan tak ada, kita tak jumpa 4 kaedah yang pertama tu tak. Cuma dia kata dia sahabat. Jadi biasanya dakwah ini dia ada bukti. Tapi dalam keadaan seorang sahabat tu dia mendakwa dia sahabat, kemudian kita tengok dakwah dia tu munasabah, ini dilihat kepada waktu dia hidup tu ada sesama dengan Nabi, maka kita terima. Nombor 294, ini seperti seseorang yang mendakwa sebagai sahabat sebelum 100 tahun selepas kewafatan Nabi SAW. Bapak kata 100 tahun tu lepas Nabi wafat, sebab ada hadis Muslim. Hadis Muslim kata dia, sami'tu Nabi SAW yaqulu qabla an yamuta bishahr. Sebelum Nabi wafat, sebulan sebelum Nabi wafat, Nabi ada sebut, aqsimu billah ma 'ala al-ardi min nafsin manfusah ya'ti 'alaiha mi'atu sanah wa hiya hayyah yawma id. Aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada satu nyawa yang nyawa ni atas muka bumi ni ya'ti 'alaiha, cukup 100 tahun
dalam keadaan dia hidup pada waktu itu. Maknanya Nabi sebut lepas dia wafat dia 100 tahun. Tak. Kalau kata orang itu sahabat, mana tidak sahabat. Maknanya sahabat yang ada sampai Nabi itu dia tidak akan lebih daripada 100 tahun. Maknanya 100 tahun lepas Nabi wafat. Ya. Mana lebih daripada 100 lah. Dia pada mana lepas 100 tahun tu, lepas 100 tahun Nabi wafat tu ada orang mendakwa dia sahabat, itu dakwa yang mustahil. Kalau kata Anas, Anas atau sahabat terakhir yang meninggal, dia pada waktu Nabi hijrah tu umur 8 tahun. 8 tahun. Itu memang terbukti dah dia tu. Dah. Jadi timbul masalah ni iaitu ni. Tetapi jika dakwah itu dibuat di zaman kemudian ini, maka tidak boleh diterima seperti Ratan Al-Hindi. Dia mendakwa sebagai sahabat serta berlalu 900 tahun Hijriah. Tak pernah siapa. Dia kata saya sahabat. Pada hakikatnya dia seorang dajjal seperti yang dikatakan oleh Az-Zahabi dalam Mizan al-I'tidal. Jadi antara sahabat yang paling akhir meninggal dunia iaitu pada tahun 110 tahun, iaitu Abu Tufail Amir bin Wasilah radhiyallahu anhu. Mana kalau orang itu dakwa saya jumpa dengan Nabi dalam mimpi, tak boleh lah sebab disyarat jaga. Kalau orang itu jumpa dengan Nabi dalam keadaan yang kosong, itu masalah dia lah, sahabat. Keadilan semua sahabat. Keadilan semua sahabat ni, mana kalau sahabat tu kita tak tahu nama dia. Dah. Mana Nabi kata saya mendengar oleh sahabat Nabi kata. Siapa dia sahabat Nabi kata tak tahu. Tak apa. Sebab sahabat ni dikira sebagai adil. Itu satu aspek lah. Kesemua sahabat adalah adil, sama ada yang terlibat dalam fitnah atau tidak. Mana terlibat dalam fitnah ni, mana dia pegang, dia pegang atau tidak. Ini merupakan ijma' ulama yang diakui. Mana terlibat dalam fitnah macam fitnah perang Siffin, perang Jamal. Maksud keadilan mereka ialah mereka menjauhkan diri daripada sengaja berdusta dan menyeleweng dalam periwayatan hadis dengan melakukan perkara yang menyebabkan periwayatan mereka tertolak. Ini tak mungkin berlaku di kalangan sahabat. Ini memberikan natijah bahawa semua riwayat mereka diterima tanpa perlu menyelidiki keadilan mereka. Mana kalau kata sahabat, asal ke sahabat, kita terima dengan baik. Mereka yang terlibat dengan fitnah mendapat pahala kerana berijtihad, kerana bersangka baik kepada mereka. Ini budaya ni dalam bab itulah, dalam bab punca sebab berlaku peperangan Siffin, peperangan Jamal tu apa? Waktu perbincangan situ lah. Jadi keadaan tidak jelas pada waktu itu. Masing-masing dia ada ijtihad dia. Dan berlaku peperangan tu bukan kerana memang rancang sahabat nak pergi tidak. Apa dia juga tu sebab engkau pergi jauh kalau kita mau pedek. Mesti ada. Budaya selalu. Jadi peperangan itu ditutuskan oleh kelompok Sabaiyah. Kelompok Sabaiyah, kelompok Syiah. Ini kerana mereka, ini sahabat merupakan tokoh-tokoh yang membawa agama, hamalatud din.
Dan sebaik-baik generasi, apa Nabi kata khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi aku, generasi sahabat. Ya, mereka inilah pembawa agama, maknanya orang yang menerima Al-Quran, menerima hadis daripada Nabi. Dan keadilan sahabat ni berdasarkan kepada ayat-ayat, banyak ayat. Banyak ayat-ayat. Sama ada ayat dalam bentuk macam apa? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ayat tu memang jelas menunjukkan kepada keadilan sahabat. Kemudian kalau nak kira ayat-ayat lain banyaklah, tidak secara langsung. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita mula-mula tu pada sahabat. Kita kemudian ni bila ada syarat tu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Satu ayat lagi, Nabi ayat sebut sabilul mukminin, jalan orang mukmin.